Ride santai Aisyah minggu ni dengan adik-adik ke Perak lagi. Kali ni memang betul-betul random. Memandangkan cuti Selangor, adik Aisyah terus ajak, "Kakak, jomlah kita ride balik Perak." So, inilah perjalanan 562 km dari Negeri Sembilan ke Bagan Datuk, seterusnya ke Taiping dan balik semula ke Negeri Sembilan. Macam biasa, pit stop pertama RNR Sungai Buloh. Plan asal nak balik berdua je dengan adik. Tiba-tiba tengah rehat dekat sini, dah sampai dah seorang lagi adik, sepupu Aisyah, nak ikut balik sama. So macam inilah kita, asal boleh saja. Elok-elok berdua, dah jadi bertiga. Sampai je dekat Sungkai, baru kita orang perasan sebenarnya pemegang exhaust motor adik Aisyah ni patah. Nasib baiklah ada bengkel yang buka malam-malam macam ni. Jadi kita singgahlah sini kejap untuk betulkan, dan akhirnya kami selamat sampai Bagan Datuk pukul 12.30 malam. Keesokannya lepas sarapan, ada pula orang datang rumah jual ketam. Sebabkan besar-besar ketamnya, Aisyah pun terjebak sama beli nak bawa balik ke Negeri Sembilan. Lepas tu Mak Aisyah boleh pula ajak pergi sekolah tengok anak buah buat persembahan. So dekat sinilah pula kita. Korang tengoklah, betul-betul random sungguh. Habis je tengok persembahan, tiba-tiba adik lagi seorang pula sampai dari Gombak tu. Tahu-tahu dah ada dekat sini. Masya Allah, memang surprise sungguh lah. Diorang ni kan, asal boleh je. Dia kalau plan sangat selalu tak menjadi. Dia kena last minute macam ni, mesti jadi. Aktiviti dekat rumah mak macam biasalah, makan-makan. Kali ni mak masak ketam masak lemak cili padi, ikan lelumi masak tertoop. Aisyah tak tahulah betul ke tak yang Aisyah sebut ni. Mak kata ni masakan orang Banjar, tapi tak kisahlah. Masakan apa pun sebenarnya air tangan mak tu lah yang paling nikmat. Barakahnya tu semua ada dekat situ. Masak simple je pun, tapi sedapnya tu kan Masya Allah. So saat kita masih ada ibu ayah, rajin-rajin lah kita ziarah, bertanya khabar. Seterusnya kita akan meneruskan perjalanan ke Taiping pula. Tapi tengoklah, sebelum balik sempat lagi Mak Aisyah ni bekalkan petola, ulam-ulam. Kalau boleh kan semua tanaman yang ada tu nak dibaginya bawa balik. Kita ni bawa motor, bukannya bawa kereta. Mana muatnya nak bawa semua tu kan. 1.5 jam perjalanan dari Bagan Datuk ke Taiping. Aisyah memang suka sungguh lah highway sini. Bukan apa tau, scenery view dia tersangatlah cantik. Pemandangan gunung-gunung tu kan, subhanallah, memang menikmati sungguh lah. Alhamdulillah akhirnya selamat sampai Taiping, rumah Mak Tamasya. Rezeki kami merasalah waktu ni kita dapat makan durian, rambutan dan masakan kampung lagi. Siap dapat bekal bawa balik rambutan lagi tu. Nasib baik function sungguh lah. Box Aisyah ni rupa je kecil, tapi dah macam poket Doraemon. Ketam ada, petola ada, ulam-ulaman ada, rambutan ada. Nasib baik durian je sebab dah habis. Kalau tak, rasanya dengan durian-durian tu pun kita sumbat masuk dalam box ni. 10 malam kita orang gerak dari Taiping meneruskan perjalanan pulang. Dengan jalan jam teruk dekat area Terowong Menora, ditambah pula dengan hujan lebat dekat area Tapah, tambah pula berhenti makan lagi dekat area Lembah Beringin. Akhirnya pukul